Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So hari ni Najah nak tunaikan permintaan subscriber. Ada dua tau. Yang request suruh Najah makan nasi kandar. Gitulah, nasi kandar ni Najah beli dekat sekitar rumah Najah je. Dekat bawah rumah tu ada kedai mamak yang baru buka. Najah beli kat situ je. Tapi itulah sayang, diorang agak tak faham bahasa Melayu je. Najah minta nasi kandar. Lepas tu Najah nak minta apa ni, lauk campur, tapi diorang tak faham. So Najah minta yang kuah kari je lah. Kalau Najah cakap bahasa India, Najah pula tak tahu nak cakap macam mana. Gitulah. So kepada yang request, terima kasih tahu. Nanti Najah akan munculkan nama Ting Sarahyo. So kepada yang baru setiap video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, comment dan on notification supaya korang tak terdapat video yang Najah upload tanpa memulakan masa. Jumlah kita mula. Bismillah. Amin. Kat sini kita ada papadum juga tahu. Lepas tu kita ada kuah kari dia. So kita akan tuang, kita akan banjirkan dekat nasi dia ya. Memang kita habiskan kuah dia. Sebab abang Najah ni nak makan banjir-banjir. Sebab makan banjir-banjir ni dia rasa macam sedap macam tu. Ada ni, kita alihkan dulu. Kuah dia nampak pekat ya. Ni terlalu banjir. Tapi tak apa, banjir-banjir pun sedap. Najah suka makan banjir-banjir. So ni ada ayam goreng dia ya. Kita rasa ayam dia dulu. Bismillah. Ayam dia rasa macam ayam goreng mamak tu lah. Ayam merah tu. Dia punya kuah kari ni memang sedap. Memang rasa. Najah tak sabar nak rasa. So jomlah kita mula rasa nasi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah kari dia sedap korang. Pekat, lepas tu dia ada rasa dia punya rempah tu. Lepas tu dia ada bagi sayur tau, ni sayur dia. Ni sayur apa pun Najah tak tahulah, tapi sedap lah sayur ni, boleh lah. Sedapnya. Sumpah sedap. Sedap gila. Najah suka dia punya kuah tu. Memang rasa gila lah kuah dia. Pedas manja-manja macam tu. Dia tak pedas sangat tau. So dia memang sedap lah. Bagaimana kuah dia pedas tak? Tak pedas. Dia manja-manja macam tu. Adik Najah pun boleh makan. Ayam dia besar tau. Dia bagi yang isi. Najah minta kat dia. Lepas tu Najah minta potong lah biar senang sikit nak makan.
Sumpah sedap gila. Nasi dia banyak tak kurang? Banyak sangat dia punya sayur. Sampai penuh mulut ni. Tapi sedap lagi, sedap gila. Kenyang gila korang. Kita tak boleh nak habiskan sebab nasi dia tu memang banyak gila dan memang puas hati sangat-sangat. Ayam dia pun besar-besar, so memang tak boleh nak habiskan lah. Kenyang sangat ni. Alhamdulillah guys, Najah memang betul-betul kenyang. Perut ni rasa nak pecah daya sebab dia punya nasi tu banyak, ayam dia besar-besar, ayam dia pun banyak. Memang puas hati sangat-sangat lah. Alhamdulillah guys, Najah pun dah kenyang. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarang hiyo.